Hai semua, hari ni kita nak buat dua jenis air simple tapi padu guna Sunquick. Dia cakap masa kecil-kecil dulu memang selalu minum Sunquick, letak sikit je dalam air, tambah ais batu, dah cukup bahagia. Jom kita start. First kita buat teh lemon boy. So ambil 5 hingga 6 biji limau kasturi, potong dan buang biji dia. Masuk dalam blender, tambah 2 biji asam boy, letak sikit air sparkling bagi senang nak blend. So blend sampai halus. Sekarang kita ambil jug, isi ais batu sampai penuh. Tapis bahan yang kita blend tadi, tuang dia masuk, tambah sedikit gula batu, lepas tu tuang air sparkling dia sampai penuh. Untuk bagi rasa lagi padu, kita letak Sunquick Ice Lemon Tea dalam 20 hingga 30 ml. Last sekali kita masukkan hirisan limau nipis, biji selasih dan macam biasa daun pudina, kacau dia sebati, dah pun siap. Rasa dia masam segar daripada limau kasturi, ada kick asam boy, memang ngam. Sekali minum confirm nak repeat lagi. Next kita buat exotic apple star. Ambil 1 biji apple hijau, potong, tambah buah belimbing. So masukkan dalam blender, jangan lupa buang biji ya. Nak bagi extra kick, letakkan sedikit kulit limau kering, tambah air sparkling dan blend sampai dia halus. Ambil jug, isi ais batu penuh, tuang bahan yang kita blend tadi, tak perlu nak tapis, just letak terus. Untuk yang ni kita guna Sunquick Exotic, letak lebih sikit sebab rasa dia memang best masa-masa manis. Tambah air sparkling sampai penuh, masukkan biji selasih, hirisan orange, macam biasa daun pudina, kacau dia. Kalau nak lagi padu, letak sambal sikit, kacau sampai sebati, dah pun siap. Rasa dia memang exotic, fresh dan bahaya sikit sebab nanti boleh ketagihan. Sedua air ni memang senang nak buat, bahan pun simple, memang sesuai untuk minuman santai-santai. Jangan lupa try, selamat mencuba.